Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Topik dia, berhati-hati terhadap perkara syubhat. Jom kita mulakan. Okey, jom kita lihat apa yang kita akan cover hari ini. Mula-mula, kita kenal pasti apa itu halal dan haram. Lepas tu, kita tengok pula apa sebenarnya syubhah ni. Dari situ, kita akan selami maksud utama hadis 6 dan paling best, macam mana kita nak guna ilmu ni dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, kita rumuskan semuanya, senang je. Jadi, kita masuk bahagian pertama, mengenali halal dan haram. Sebelum kita bincang pasal benda yang mengelirukan, kita wajib faham garisan asas dia dulu. Macam ni, di satu pihak, kita ada halal. Benda ni sangat jelas, terang dan memang dibenarkan. Di pihak satu lagi, kita ada haram. Yang ni pun sama, jelas, tapi ia dilarang keras. Hadis Nabi beri penerangan yang sangat straight to the point. Kalau ia baik, statusnya jelas. Kalau buruk pun sangat jelas, tanpa sebarang keraguan. Tak ada pening-pening. Seterusnya, bahagian kedua. Apa itu syubhah? Kita dah tahu pasal halal dan haram kan? Tapi macam mana pula dengan perkara yang duduk betul-betul di tengah-tengah? Kawasan tengah ni lah yang kita panggil sebagai syubhah. Maksudnya, perkara yang meragukan. Tak jelas. Dia tak nampak 100% halal, tapi dalam masa yang sama, tak nampak 100% haram juga. Hadis ni sebenarnya nak bagi tahu kita satu benda. Tak semua perkara dalam dunia ni warnanya hitam dan putih je. Cuba awak bayangkan satu keadaan di mana fikiran awak rasa sangat lapang dan tenang. Seronok kan? Tapi bila kita berhadapan dengan perkara syubhah ni, tiba-tiba hati kita jadi serba salah, rasa keliru. Fitrah hati kita ni sebenarnya nakkan ketenangan, bukannya nak keraguan yang buat kita overthink memanjang. Masuk ke bahagian ketiga, maksud utama hadis 6. Jadi, apa penyelesaiannya bila kita dah mula rasa ragu-ragu ni? Mari kita lihat pesanan hebat ni. Ia diriwayatkan oleh cucunda kesayangan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib. Pesanannya berbunyi macam ni. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan ambillah perkara yang tidak meragukanmu. Wah, padat betul. Kata kunci paling penting kat sini ialah tinggalkan. Kalau hati awak dah mula rasa berat, tak sedap hati, jangan teruskan. Jadi, poin paling kritikal yang buku teks kita nak sampaikan ialah tinggalkan semua perbuatan yang meragukan. Islam ajar kita untuk ambil langkah selamat. Kalau rasa was-was je, undur diri. Tak payah nak fikir panjang-panjang sangat. Tinggalkan je terus. Arahan hadis ni sebenarnya bertindak ibarat sebuah tanglung bersinar yang bawa cahaya. Bila kita tengah keliru atau rasa gelap, prinsip tinggalkan yang ragu nilah yang akan suluh jalan kita. Ia jaga keselamatan agama kita dan paling penting, ia lindung maruah diri kita dari terjebak ke kawasan yang haram. Bahagian keempat. Situasi kehidupan seharian. Jom kita bawa benda ni ke alam realiti. Macam mana kita nak guna prinsip ni bila kita kat sekolah atau kat kedai? Cuba awak bayangkan situasi ni. Pernah tak awak pergi satu kedai baru nak beli makanan luar negara yang nampak sedap sangat tapi tak ada logo halal. Terus hati tu rasa, boleh makan ke ni? Ramuan dia macam pelik je. Saya yakin, garanti ramai antara kita yang pernah rasa macam ni kan? Inilah contoh paling dekat dengan kita bila cakap pasal syubhah. Waktu inilah kita kena apply panduan 3 langkah mudah dari hadis tadi. Langkah pertama, berhenti dan fikir. Jangan terus beli atau ngap masuk mulut. Langkah kedua, semak. Adakah ia jelas halal? Cuba cari logo sah atau tanya penjual. Dan langkah ketiga, kalau awak masih lagi rasa was-was, tinggalkan. Beli je makanan lain yang awak yakin 100% halal. Perut kenyang, hati pun tak gundah gulana. Bahagian kelima, kesimpulan dan pengajaran. Okey, dah tiba masanya untuk kita lock semua ilmu berharga yang kita bincangkan hari ini. Berdasarkan buku teks kita, ini 3 rumusan utama yang wajib awak hafal dan ingat. Nombor 1, sempadan halal dan haram ni sentiasa jelas. Nombor 2, syubhah adalah kawasan kelabu yang mengelirukan di tengah-tengah. Dan nombor 3, ingat ni sampai bila-bila, sentiasa tinggalkan perkara yang buat awak ragu-ragu dan pilih jalan yang selamat. Bila awak sedar yang kuasa untuk buang segala kekeliruan tu sebenarnya ada dalam tangan awak sendiri, percayalah, hati akan jadi jauh lebih tenang. Dengan berani meninggalkan apa yang meragukan, awak sebenarnya tengah bina satu perisai iman yang sangat kebal. Jadi, persoalan saya untuk awak hari ini, mampukah awak jadi lebih berani dan kata tidak kepada perkara syubhah bermula sekarang? Fikir-fikirkannya. Sampai kita jumpa lagi di sesi penerangan seterusnya. Jaga diri semua. Assalamualaikum.